Satu lagi rekod dunia bakal dicipta rakyat Malaysia. Kali ini pendakian solo Gunung Kinabalu sebanyak 111 kali dalam masa 111 hari. Nik Suryani Megat Deraman ada butirannya. Muhammad Nur Mat Amin, 42 tahun, kini giat menjalani latihan mempersiapkan diri mencipta nama dalam buku rekod dunia Guinness. Cabaran bermula 31 Disember ini dengan slogan Satu Pendakian, Satu Kemuncak dan Satu Malaysia. Muhammad Nur sebelum ini mencipta rekod mendaki Gunung Kinabalu 50 kali dalam masa 60 hari pada 2007. Saya sebenarnya tak sabar menunggu hari ini. Sebabnya ialah dalam jangka tempoh yang panjang, hampir 4 bulan, kalau boleh saya nak menghabiskan secepat yang boleh supaya satu mendapat pencapaian yang agak luar biasa kepada kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa orang Malaysia juga boleh melakukan rekod dunia di dalam negara kita sendiri. Sebab sebelum ni amat jarang sekali rekod-rekod yang dibuat di luar negara. So why not kita buat di dalam negara kita? Universiti Malaysia Sabah turut bekerjasama menjalankan 2 kajian projek pendakian itu. Takat ni kita belum pernah buat kajian terhadap sampel itu sendiri yang orang yang mendaki. Tapi sebelum ni kita pernah juga lah buat pelajar-pelajar program sains sukan ni dia pergi ke sana kaji macam mana kesan fisiologinya. Tapi yang ini lebih baik sebab sampel itu sendiri yang pergi mendaki dan kita kaji orang itu sendiri. Jadi mungkin kita akan dapat dapatan yang boleh membantulah sukan negara lah. Untuk menjayakan hasratnya, Muhammad Nur turut mengharapkan sokongan tajaan syarikat korporat tempatan. Gunung Kinabalu yang menjadi ikon kepada negeri Sabah mampu membuat pencapaian yang mengagumkan. Semua itu asalkan ada kesungguhan dan keazaman. Seseorang individu mampu membuat pencapaian yang luar biasa termasuk rekod dunia. Nik Suryani Megat Deraman, TV3.